Hai geng, Assalamualaikum semua. Join program lagi untuk kali kedua bersama PMC. So program kali ini bersama dengan Sekolah Rendah Seri Petaling dekat Kem Herba Hulu Langat. Program kita buat short vlog sikit, video-video apa yang menarik dekat dalam kita punya aktiviti lah. So korang stay tune Jangan lupa tengok, jangan lupa share video ni, jangan lupa like. Okay, let's go. So, okay geng, malam ni kita nak buat night walk bersama dua sekolah. So, kita tengok nanti visi kita. Alah, kita punya night. Sungai Kapal Indah. Sungai Kapal Indah. Linda. Okey. Panas cinta. So, hari ni tengah slot apa? Tengah movie. Kita akan masuk kita breakfast. Okay geng, selamat pagi. So hari ni akan ada slot jungle trekking. So jungle trekking bersama dua sekolah. Korang tengok So let's go, korang boleh tengok. Cak. Kita akan pergi trekking. Dan awak. Okey, kita akan berjalan sejauh 2 km. Cara ke depan. So you guys sekolah you guys pada minit lah. Pada minit juga punya antara. So kita dah naik jungle trekking selama berapa jam ni? 3 jam sampai pukul 12. Boleh? Esok sampai. Banyak air. Perjalanan tak habis. Medik, korang medik. Awak kena suruh dia selamat. Bye-bye. Bye. Syavita, online Syavita. Syavita, online Syavita. Dah penuh tu. Apa yang kat tangan saya ini adalah daun seduduk. Daun padang yang luas. Awak nak buat apa? Pesi. So, kita dah habis kita punya jungle trekking, nak balik dan kita akan masuk ke slot seterusnya. Masak-masak geng. Kita akan bagi kita punya adik-adik masak bihun goreng. Jom kita tengok apa ni dia masak apa. Pertama sekali, awak nampak tak tangan saya ni apa? Kayu keranting. So ni besi-besi juga nak masak bihun goreng Blok. Ini Sofia Zim terkejut. Padang. Nak letak. Perkara pertama yang kedua adalah apa? Kita ikut saiz kepala tau. Kalau saiz kepala dia besar, ni awak rasa ngam tak? Tak. Betul. So, sini ngam. Boleh ke? Boleh ikat. Boleh kan? So inilah saiz dia yang sesuai untuk pada awak ni. So yang pertama, saya tunjuk dulu Dengar. Tengok dahulu nanti saya Dengar dulu. Awak kena lipat sekali, 2 kali. Dia bergantung kepada keselesaan individu tersebut lah. Yang kedua, letak dekat dahi dia. Yang lipatan tu awak kena letak bahagian luar. Kita dah lipat tadi kan? dekat jalur kulingnya dah. Di situ. Jarum Kita dah ajar kan? Mana kalau mendengar sekejap, tak jumpa dah. Macam ni je. Hari ni awak Rabi dah tak jumpa dah. Kelas semua je asyik. Tak baik tak
kena. Kalau kena. SSP. Okay, hai geng. Alhamdulillah dah selesai program kita pada hari ni. Selama 3 hari 2 malam di Camp Harbour. So semuanya selesai dengan baik. So thank you lah mana yang tengok. Okay, jangan lupa like, follow and share geng. Okay, terima kasih semua. Dah jumpa lagi ke PMC.